Tahniah, Alhamdulillah. Ya. So apa yang Iman nak kongsikan dengan kami ni? Sebenarnya, I teringin nak tahu sebab I baru kenal tunang I sebenarnya awal tahun ni. Okey. Okay, so dia dah macam biasalah orang lelaki nak masuk minang apa benda semua. Tapi dia sangat seorang yang sekretif tau. So I teringin nak tanya you guys, nak tanya YB Syed Saddiq sendiri. Kenapa lelaki suka senyap, tak nak share sangat, lepas tu diam. Pertama sekali kita tak boleh kaitkan semua lelaki bersikap macam tu lah. Ada yang sebegitu, ada yang tidak. Cuma mungkin. Dan saya pun sebegitu juga. Saya bila marah atau bila bergaduh, ada yang kadang-kadang marah bergaduh dia akan jerit kan. Depan-depan saya tak, saya akan senyap, diam dan nak tenang dulu. Sebab bila So bergaduh YB Bella macam tu lah. YB dia kata mental YB ni. tak, kita tidak perlu bergaduh pun sebab tak ada sebab untuk bergaduh. Lagi tenang. Tapi sayang kan. Ini tanya soalan pasal kesihatan mental. Awak tanya pasal suami, awak tanya pasal bakal suami awak tau yang awak pergi. Awak sebab inilah kami ni mental. Sebab soalan-soalan macam ni yang buat adanya bulan 6 ni, bulan kesihatan mental lelaki. Sebab tanya lain, jawab lain, dia lorongkan ke arah lain. Awak patut tanya pasal bakal suami awak, bukan bakal suami orang. Amboi, Aziz. Pendapat lelaki. Kena tanya tu.